Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Sebelum saya lupa, hari ini merupakan raya yang kedua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kepada siapa yang belum kenal saya, boleh panggil saya Zack je. Dan saya dalam channel ni, saya kongsikan apa yang saya tahulah. Tak banyak benda pun yang saya tahu kan. Tapi apa yang saya tahu ni, saya kongsikan. Mungkin benda ni dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dalam trading. Kalau ada ilmu yang baik, benda yang baik tuan-tuan ambil, tuan-tuan ambil. Tapi kalau benda tu tak okey, jangan ambil lah. Benda tu buruk bagi tuan-tuan, jangan ambil. Tapi insyaAllah dalam channel ni kita buat semua baik-baik je. Alright, untuk video kali ni kita buat pada raya yang kedua. Tuan-tuan kalau tengok muka saya ni macam sembab je kan. Sebab raya yang kedua, malam raya yang pertama tu kita masak lemang sampai pukul 3-4 pagi. So pukul 6 pagi dah bangun. So kita raya pertama, pergi rumah sini, pergi rumah sana dan sebagainya. Pukul 3-4 pagi baru sampai rumah. Yang ni bangun pagi-pagi, memang sembab sikit lah mata. Tidur tak cukup. Tidur sehari 3-4 jam je, dengan penatnya lagi. So biasalah. So abaikan saya punya sembab ni. Apa yang kita nak fokuskan adalah ilmu yang saya nak bagi ni hari ni. Alright, so tuan-tuan boleh tengok kat tajuk apa ilmu yang kita nak bagi hari ni. Bukan bagilah, ilmu yang saya nak kongsikan. Oh, nampak macam sifu-sifu pula kan, kata nak bagi ilmu ni. Tak, ilmu ni pun saya dapat daripada orang. Saya kongsikan dekat sini, kita sama-sama dapat sharing ilmu yang ada. So untuk topik kali ni kita nak belajar berkaitan dengan market structure. Ni yang tuan-tuan tanya tu, bang, macam mana saya buy je dia sell, saya sell je dia tukar trend. Pertukaran trend tu tiba-tiba, macam mana kita nak tahu perubahan trend daripada downtrend kepada uptrend, ataupun daripada downtrend tu kepada uptrend? Macam mana kita nak tahu? So video ni saya akan kongsikan secara basic. Sebab kalau nak pergi advance, dia kena belajar berkaitan dengan breakout, fake out, itu topik lain. Sekadar tuan-tuan tahu macam mana terbentuknya reversal trend, ataupun boleh jadi possibility berlakunya reversal trend tu macam mana. Alright, so kita tak nak bercakap banyak-banyak. Let's go, kita fokus dekat topik yang kita bawa. Let's go. Alright tuan-tuan, so untuk sekarang ni apa yang tuan-tuan nampak berkaitan dengan market structure, dia ada dua yang saya lukis kat sini. Satu adalah untuk uptrend dan lagi satu adalah untuk downtrend. Saya tahu tuan-tuan akan fikir sideways pun trend juga, tetapi untuk market structure ni kita lebih fokus kepada reversal trend, possibility yang akan berlaku daripada uptrend kepada downtrend, daripada downtrend kepada uptrend. Apa possibility yang akan berlaku untuk berlakunya reversal trend tu, pertukaran trend tu akan terjadi waktu bila. Alright, so saya lukis dulu. Kita pergi kepada sifat untuk uptrend dulu. Okay, kalau kita tengok gambar ni, ada high, low, high, low, high. Ni kita tengok sifat dulu. Saya lukis, mungkin dengan lukis ni tuan-tuan lebih faham kot. Okay, so uptrend dia akan jadi macam ni. Naik, turun, break resistance. Dia mesti break resistance. Tu sifat uptrend. Dia break resistance, dia turun balik, dia break lagi satu resistance, dia turun balik, dia break resistance. Ni kalau pakai added method yang pernah belajar, yang saya bagi tahu berkaitan dengan 50% retracement tu, biasanya jadi macam tu lah. Naik, dia break 50%, 61%, naik ke atas lagi. Break 50%, 61.8%, naik atas lagi. Ni topik lain lah. Dalam video sebelum ni saya pernah bagi tahu kan. Okay, so untuk uptrend ni, sifat dia ni, resistance kena break, tetapi support tak boleh kena break. Kalau dia break support, bermaksud bahawa sifat kepada uptrend itu akan hilang. So tadi tuan-tuan tanya saya, macam mana kita nak tahu akan ada possibility, ataupun macam mana kita nak tahu akan berakhirnya uptrend tu. Jawapan dia, apabila sifat sesuatu trend itu telah di break. Contoh untuk uptrend, kita tahu yang boleh break adalah resistance. Tapi kalau berlaku tiba-tiba downtrend ini di break, kita panggil dalam structure ni, kita panggil sebagai structure breaker. Structure itu telah di break, ataupun sifat kepada uptrend itu telah di break. Okey, contohnya macam ni. Dia break previous support. Ni kan dah lari pada sifat uptrend. Sebab sifat uptrend ni kalau kita tengok, dia tak boleh break support, dia hanya boleh break resistance sahaja. Tapi kalau ada support yang telah di break, kat sini kita panggil dia sebagai SB lah, structure structure, betul apa je breaker, betul lah kot. Okay, ataupun SG kat sini structure. Betul ke je ni? Salah ni. Structure, jap aku tengok balik. Okay, betul lah, RE structure. Structure breaker, betul lah tu. Salah lah. Jap. Structure, macam tu. Okay, structure breaker ataupun SB. Kita buat SB lah, senang. Maaf lah orang putih ni kurang sikit. Alright,
So structure breaker ataupun SB. Tapi dengan syarat dia dah terbentuk. Kalau dia turun macam ni, dia naik balik, dia close ataupun body buat rejection ataupun support di atas previous support, itu belum jadi lagi structure breaker. Dia perlu jadi dia break ke bawah dan dia buat support di bawah support sebelumnya. Itu breaking. Right? Dia kena break, dia buat support macam tu. So yang ni kita panggil dia sebagai structure breaker. Okay, bila terjadi perkara ini, barulah kita kena ambil slow-slow untuk tutup semua setup ataupun kalau siapa yang dah entry kena tutup untuk setup uptrend. Sebab apa? Yang ni adalah salah satu. Dia bukan confirm, dia adalah salah satu possibility berlaku reversal trend. Salah satu possibility yang boleh menyebabkan reversal trend itu berlaku adalah apabila sifat kepada uptrend itu telah pun di break. Alright. So saya tulis kat sini. So dia akan mula dengan apa tau? Dia akan mula dengan high, lepas tu dia akan bermula dengan low, lepas tu dia akan bermula dengan higher high. Okay, higher high, lepas tu dia bermula lagi dengan higher low. Okay, so kat atas ni higher high, lepas tu bawah ni higher low, lepas tu atas tu adalah higher high. Higher high. Dia jadi macam ni lah. So bila breaking structure ni tuan-tuan, dia jadi macam ni. Contohlah dia jadi macam ni, dia buat support di bawah support previously. So yang kat bawah ni, support yang kat bawah ni dia tak jadi higher low dah, dia akan bertukar menjadi lower low. Right, so kena faham apabila lower low ini terbentuk, apa sifat kepada lower low ni? Support previously itu telah di break, dia akan terbentuk satu LL ataupun lower low. So bila terbentuk lower low ni, inilah sifat dia yang untuk kita kenal pasti akan berlaku pertukaran trend. Possibility, bukan confirm 100%. Possibility, boleh dikatakan 60-70%. Bila berlakunya lower low ni akan berlaku pertukaran trend. Dan biasanya price akan naik balik. Yang ni kalau korang belajar pattern, dia akan terbentuk HNS lah, Quasimodo pattern. Pattern-pattern yang membentuk kepada reversal. Biasanya akan terjadi selepas breaking structure. Okay, boleh faham? So lower low ni akan terbentuk. So soalan yang biasa common apabila saya ajar tentang market structure untuk uptrend kepada downtrend adalah, bang, kalau terbentuk lower low ni, boleh tak jadi price ni terbang balik? Boleh. Dia jadi tiba-tiba dia buat support. Ni kalau kita panggil apa? Kita panggil dia sebagai fake out structure breaker. Ni topik lain sebenarnya, tapi saya terangkan sedikit. Okay, so dia break, tapi next tu dia buat previous resistance melebihi resistance sebelumnya. So kalau kat sini dia belum break lagi resistance sebelum dia. Okay, so dia kena break resistance sebelum ni. So maksudnya dia buat breakout bawah, lepas tu dia naik balik, dia buat macam ni. So maksudnya dia dah break previous resistance, kan? Previous resistance. So yang kat bawah ni automatic dia tak jadi lower low dah. Dia akan tukar menjadi fake out SB ataupun FO pun boleh lah. Okay, so dia jadi FO. So kat bawah ni dia dah bukan jadi lower low dah, tapi dia jadi fake out. Bila jadi fake out macam ni, kita boleh assume that akan berlaku continuous trend. Tapi dengan syarat resistance sebelumnya telah pun di break. So dia dah buat satu resistance baru dekat atas, baru kita boleh continuous trend itu. So yang ni, benda ni kalau kena dekat dekat price action trader, memang dia akan memekak dia akan bising lah. Aduh mak, fake out pula berlaku. Sebab fake out ni macam-macam dia bukan structure. Korang biasa dengar tentang candlestick fake out, trendline fake out, macam-macam kan benda tu kan. So dalam structure pun dia boleh jadi fake out juga. So ini salah satu fake out. So menjawab pada soalan tuan-tuan yang tanya berkaitan dengan boleh tak jadi kalau dia dah buat breakout dia buat continuous? Boleh. Tu possibility dia rendah lah, jarang terjadi. Maksudnya tak adalah jarang jadi, daripada 10 mungkin 2 atau 3 terjadi kan. Tengok pada time frame mana. Kalau lowest time frame, fake out ni memang sering terjadi lah. Kalau biggest time frame ataupun medium time frame, dia jarang berlaku. Saya boleh kata dalam 30%. Kalau kena dengan market tengah gila, boleh jadi 40%. Dia depends on situation juga. Alright, so sama juga. Ni adalah untuk uptrend. Jom kita tengok untuk downtrend. Okay, untuk downtrend, downtrend pertukaran daripada downtrend kepada uptrend. So sama je, sifat untuk downtrend ni tuan-tuan. Downtrend ni adalah kalau tadi uptrend resistance akan di break, tetapi dia terbalik. Untuk downtrend sifat dia terbalik. Support boleh di break, tetapi resistance tak boleh di break. Itu sifat dia.
memang semula jadi sifat kepada downtrend itu adalah resistance tak boleh break. Kalau dia break resistance, sifat kepada downtrend itu telah pun di break, akan menjadi structure breaker. Okey, contoh macam ni. Kita start pula. Kalau tadi kita baca high low, high high, high low, high high, high low, kan? Lepas tu bila dia break baru jadi lower low. Untuk downtrend dia akan start dengan low. Okey, low. Lepas tu dia akan start dengan high. Sekejap. Lepas tu kat bawah ni dia akan start dengan lower low. Lower low. Lepas tu dia akan start dengan lower high. Okay, so begitulah seterusnya. Selagi mana dia akan break, dia akan jadilah lower low, lower high, lower low. Dia macam itulah lebih kurang. Right? So dia akan jadi macam ni lah. Okay. Low high, lower low, lower high, lower low, lower high, sampailah sifat kepada downtrend itu di break. Dengan apa sifat yang tak boleh di break untuk downtrend adalah resistance ini tak boleh di break. Sekiranya dia break, dia break ke atas macam tu. Kalau dia break ni tuan-tuan, okey, yang ini bermaksud berlakunya structure breaker ataupun sifat kepada downtrend itu telah pun di break. So dia kena buat resistance, dia kena buat satu resistance ke atas. Dia bukan break saja, dia kena break dengan buat satu resistance dekat atas. So breakout ni dia akan jadi sebagai structure breaker. Inilah structure breaker dia. Okay, so kat ni dia dah buat satu. So sifat kepada downtrend itu telah break. Jadi case macam ni, apa yang kita buat? Berhati-hati. Mungkin setup yang kita dah masuk kita kena hold ataupun kita cut lah, kan? Kalau berlakunya structure breaker ni. Alright, so bila jadi ke atas ni dia akan terbentuk apa? Dia akan terbentuk, kalau tadi uptrend kepada downtrend, bila dia breakout dia akan jadi lower low. Tapi untuk downtrend kepada uptrend, bila dia breakout dia akan jadi higher high. Alright, so soalan yang sama akan berubah. Soalan yang sama akan berulang adalah, bang, boleh tak jadi kalau contoh dia dah breakout, dia buat continuous ke bawah? Boleh. Nama dia fake out juga. Okay, so dia boleh break dengan syarat dia kena break previous support. So dia dah buat breakout ke atas, lepas tu dia buat pula breakout ke bawah dan membentuk satu support lebih rendah daripada support sebelumnya. So dekat atas ni, ni kita panggil lower low, dia buat satu lower low dekat bawah. Alright, so dekat sini dia tak boleh jadi higher high dah, dia akan jadi FO, fake out structure. Fake out. Saya tulis macam ni lah, fake out structure. Right? Sebab apa jadi fake out? Sebab dia dah break previous support. So kat sini boleh jadi price tu akan buat continuous trend. Dia jadi fake out, dia buat continuous trend dan seterusnya. Oh, tak nampak macam tu. Dia buat satu lower low. Alright. So dia break, dia buat satu support sebelumnya. Okay, lepas tu dia dah buat break ke atas, break previous resistance, dah break kepada downtrend. Lepas tu dia break semula support sebelumnya. So kat sini jadi fake out lah. Kat atas ni bukan jadi higher high, dia jadi fake out. So mungkin dia akan buat continuous trend. Boleh? Okay, so kalau full structure dia akan jadi macam ni lah. Okay, dia jadi higher high. Ni untuk uptrend, higher low, higher high, higher low, higher out, breakout, lepas tu dia pull back, dia akan jadi, ni kan lower low sebab dia dah breakout, jadi lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, breakout previous resistance, jadi higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dia jadi macam tu lah. So uptrend, downtrend, dia breakout. Ni structure breaker berlaku kat sini. Allahu Akbar. Kita ambil ray. Ni structure breaker berlaku kat sini sebab dah buat support di sebelum, dah break support previously. Kat sini jadi lower low lah. Ni saya tulis lah sikit, tapi saya tulis simple Saya tulis high, low, lepas tu kat sini jadi higher high, kat sini jadi higher low. Betul? Higher low, higher high, so higher high. So dia break, dia buat satu lower low. Okay, so dia akan jadi lower low, lower high, lower low, lower high lah. So dia akan jadi lower high, dia akan jadi continuous trend macam tu. Lower low, lower high, lower high, lower low, lower high. Lepas tu jadi lower low lagi. Dia breakout ke atas, dia akan jadi high high balik. Lepas tu dia jadilah macam tu, high high, high low, high high, high low,
dan higher high. Macam itulah dia akan berterusan sampai dia break structure. So kat sinilah kita boleh nampak bila berlaku market structure. Dan kalau korang tanya time frame mana okey, structure ni berlaku dekat semua time frame. M1 pun ada. Cuma valid paling banyak structure cepat di break, of course lah lebih rendah time frame, lebih senang lah structure tu di break, sebab dia akan follow kepada direction big time frame. So biasanya structure ni saya akan tengok dekat M15, M30, H1, dan ke atas itu lebih better lah. Kalau dia break tu ada possibility dia tak berlaku fake out. Yang kita takutkan dalam structure breaker ni, dalam market structure ni adalah apabila berlakunya fake out. Contoh macam atas ni lah, berlaku fake out. Yang ni yang kita takut, fake out. Contoh dah break ke atas, kita masuk mungkin ini nak jadi reversal HNS ni, dah masuk knowledge yang kedua atau confluence yang kedua. Selain daripada fake out, confluence yang kedua mungkin akan terbentuknya reversal trend. So kita pun masuk B kat sini, sebab dari fake out masuk B, dia buat fake out. Yang ni kita takut lah. Tapi benda tu standard lah dalam trading. Kalau berlaku benda tu, cut loss lah dan cari setup. Terlampau banyak setup. Okay, untuk structure ni ada banyak setup dia. Alright, so untuk next topic kita akan banyak belajar berkaitan macam mana nak kenal pasti fake out dan sebagainya kat dalam next topic. Alright, okay, inilah dia. Nama dia adalah market structure. So itulah tuan-tuan, sedikit video berkaitan dengan market structure. Sedikit banyak dapat bantu tuan-tuan untuk kenal pasti possibility berlakunya reversal trend dengan mengenal pasti structure breaker. Saya hari ni macam sangkut-sangkut sikit. Okay, so kepada siapa yang baru melihat video ni, ada 2-3 video yang saya dah release di sebelumnya, dan saya insyaAllah akan continuous membuat video-video knowledge berkaitan dengan trading untuk tuan-tuan jadikan rujukan. InsyaAllah siapa yang tak subscribe lagi boleh tolong subscribe. Siapa yang dah subscribe, terima kasih. InsyaAllah tekan like dan komen jika ada apa-apa pertanyaan. Kalau saya tak reply dekat dalam channel ni, tuan-tuan boleh cari saya dekat channel ke, dekat channel biru ke, dekat mana-mana tuan jumpa saya. Mungkin saya live dekat platform lain ke, tuan-tuan boleh tanya, InsyaAllah. Alright, so itu sahaja. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat kepada tuan-tuan. Kita berjumpa dekat next video. Untuk duit raya, saya dah bagi duit raya dekat dalam grup. Okay, kalau ada kesilapan yang saya lakukan, boleh tegur je kat bawah. InsyaAllah saya akan terima je apa teguran-teguran. Sebab kadang-kadang yelah, kita mengajar ni kita sedap je bercakap kan, tapi rupanya silap pula. Tegur je kat bawah, saya tak ada masalah. Tapi kalau siapa yang dapat manfaat daripada video saya, boleh juga komen. InsyaAllah saya akan dengan komen-komen positif dan negatif dari tuan-tuan tu, saya akan ambil benda-benda yang baik untuk saya menaikkan semangat saya buat video setiap minggu. Setiap minggu lah, setiap hari tak sempat. Alright, so itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.